hati di antara yang berhormat dengan yang berhormat menimbul masalah. Wakil rakyat ni yang beri 5 minit saja, kita boleh pinpoint terus apa yang sebenarnya berkaitan dengan rakyat kita, tentang OKU, tentang pawai upwe, unit penyayang warga emas, apa bezanya, supaya rakyat Malaysia ni tahu apa yang ada di dalam kementerian. Daripada lahir sampai meninggal dunia, this is kementerian ini yang jaga. Saya ini amat bertimbang rasa, selagi yang berhormat berbahas tak ada melalut benda-benda mengarut, saya benarkan. Tapi two-way communication lah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Hari ini kita lihat Yang Berhormat Timbalan Menteri menggunakan pakaian berwarna oranye segak bergaya. Dan saya juga nak mengucapkan selamat menyambut kempen Hari Menangani Keganasan. Belanjawan 2026 bagi kementerian ini menunjukkan bahawa kerajaan komited untuk membina Malaysia yang lebih penyayang, Malaysia yang lebih inklusif dan berperi kemanusiaan. Dengan penekanan kepada ekonomi penjagaan, pemerkasaan ekonomi wanita, kesejahteraan kanak-kanak dan yang paling penting adalah kesihatan mental kita bersama. Sekian Tuan Pengerusi, Sungai Petani mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Cuba Yang Berhormat berbahas macam Sungai Petani. Tidak ada melanggar peraturan 36 dan braket 10 dan braket C lim pertama tu. Sakit menyakit hati di antara yang berhormat dengan yang berhormat. Ini yang menimbul masalah. Kalau macam Sungai Petani bercakap, saya tak kisah, saya bagi 10 minit, saya bagi.